view-nya. Kita orang ambil sea view. Tapi yang aku nampak sekarang ni garden. Sekarang pukul 7.40. Dan kita orang sekarang berada dekat dalam ferry nak bergerak ke Batam. Kita macam masyam sikit sebabnya kita tak bersiap lagi. Ferry ni 1 jam 45 minit. 1 jam 45 minit. Mana letak tadi? Nanti dah dikeluarkan. Tahu dia tempat rahsia. Tinggal 2 nanti Kami Batam. Dah sampai dekat driver kita orang dah turun, tapi ni dia pergi ambil kereta. Lama juga tadi menunggu, lepas tu settle semua benda. Sekarang kita orang nak pergi makan. Sekarang pun dah pukul 10. Ya Allah, kat sini bising gila. Dah pukul 10, so pergi makan lunch, shopping sikit, lepas tu check in hotel. Kita ada Kak Cik kali ni. Hai guys. Hai guys. Sedap je. Kita orang dekat Dapur Nina. Template rakyat Malaysia katanya. Ni makanan dia. I order alpukat, mineral water. Apa lagi? Kak Cik order apa? Itu je lah. Makanan Ayam bakar, paha, isi dengan ikan gurame. Dia kata tadi dia kata gurame besar. So kita orang nak tengok dulu. Ikan cuti je besar buat protein. Ada kicap tak? Oh, member cari kicap. Kita makan pakai tangan. Kerupuk kita tak apa? Dah boleh? Kerupuk tak habis. Kan kamu tak boleh makan kerupuk tu. Dia dengan telur kan. Sayur dia banyak gila. Betul? Kau baru nak order satu ni. Lauk kan, bukan. Dia gabungan yang menarik. Tapi sambal dia memang bukan sambal Malaysia punya. Sambal dia kat
tak pedas yang macam cepat. Ringan air. Healthy gila. Dan buat dengan sayur semua. Silap pun. Kita orang sekarang dekat Batam Grand View Mall. Kita orang mencari Cikurung, mencari tempat spek. Apa nama tau tempat spek tu? Ada tulisan dekat dalam WhatsApp. Dan tengoklah apa yang ada. So, lalu pergi check in. Okay, Kampung Noodle, Odd by Common Space, kat Grand Batam, Project Soul, Cikurung. Project Soul. Project Soul. Tahu Project Soul kat mana? Tengok spek. So, Kampung Noodle. Ha. Apa dia ni tak ada dah. Yang tu pagi tadi. Odd by Common Space. Kita Yang tu change pun to a different cafe lah. Betul. Cari kafe dekat area sini. Sebab rasa dah macam kena minum kopi. Kita pun nak tengok Uniqlo sini. Nak compare the price. Dengan kat Malaysia. Ariza apa ni? 39 tu. Kita masa konsert Arirang. Oh, kau main tu lah? Yang kata Uniqlo sini murah lagi daripada dekat Malaysia. Tapi design dia mostly sama. Yang ni Aiman nak beli sangat hari tu tapi tangan pendek lah pula. Ni kat sini. Boleh pergi social lah. Semua tempat nak pergi. Semua tempat nak pergi. Lepas tu tutup buat suara je. Buat lagu je. Awak macam happy. Mana? Tu kau? Project Soul. Kita just bang. Kita dah pergi Project Soul. Brand lokal di sini. $1 juta ke? Tapi dia macam kita pergi social lah. Ni pakai 273 je lah. Ni sudah kau beli kat Jeju hari tu. Ada jenama yang best ke? Ni jenama apa? Tabi ni. Packaging dia nice. 320 untuk di Alba. Apa ni? OSK. Ni kan I've heard about this. ni ada ke kalau pergi sosial dia pakai begini. SK lah ya, Atika. Ni. This one kat jasa this one tak apa. Sekali highlight tu. Tak dia punya ni kan macam Anastasia Beverly Hills punya Spark. Oh, aku nak tambah dia punya ni dipping sauce. Ciro, super large.
Tambah satu ya? Garlic kuring mentai sama furucchizu. Oh, mentai satu. Tambah satu. Furucchizu apa? Oh. Garlic lah. Garlic cream cheese. Garlic cream cheese. Dua kan? Satu creamy mentai, satu cream cheese. Betul. Seasoning powder kan? Truffle dengan BBQ. Truffle yang mana yang sesuai? Kita orang beli dua baru RM19.20. Kita orang ambil dua large. Lepas tu tambah satu dipping sauce. Dengan apa tadi? Ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan tu dah memang included. Total kita orang makan tapi dia punya tu macam besar juga. Takut pula nak makan. Tak. Ni furucchizu sauce. Dia rasa ayam. Ayam. Macam ayam. The sausage pada. Ayam sausage. Kita orang dah makan cikuro tadi. Kak Cik rasa akan makan lagi. Tak. Saya rasa dia biasa je nya. Dia bukanlah tak sedap. Sedap. Tapi macam rasa Macam okey. kebab. Tapi kebab sekejap lagi. Betul. Macam okey. Okey, macam tu. Okay, this is it. Dia tak macam bila makan tu macam uish, ni aku kena makan lagi ni kat sini ni. Tak. Price wise okey lah. Apa dia? Price wise okey. Tapi price dia okey. Kita beli dua tu tambah dengan satu sos baru RM19. Sangat murah. So I'm looking for ada ni. Aku rasa pergi ke apa tu? Kafe bawah sekali tu. Sebab plannya adalah nak pergi kafe mula ataupun Maru. Tapi boleh sense ramai orang. Boleh massage. Tapi dia punya tempat Watson pun murah sih. Tengok. Kak Cik kata kedai ni vibe-vibe cerita hantu. Dah bila bercakap dengan. I order kopi sebab I tak minum kopi lagi hari ni. Lepas tu rasa sangat stres. Sebab I tak dapat kopi lagi. Sepatutnya tadi dah minum kopi, tapi kedai kopi tu tutup. Bukan. Kita tak ada masa untuk singgah kedai kopi. Sebab terdrag lama tadi. Lepas tu ingat okey kalau tak minum kopi. Last kali terpaksa juga I kena minum kopi sebelum pergi tengok kasut kejap lagi. Kita dah unboxing apa yang Kak Cik beli dekat Shoshela. Total semua berapa? Tak ingat. Sekejap ada receipt. 483,750 Dalam 131. 135. So dapat few things. Satu, Korea. This one is a matte edition. Lepas tu I beli BTS car ni sebab dia orang hype sangat lah. This Goddess eyeshadow palette BTS car. And then ni I suka gila dia punya serum liquid blush. Kita I put it my lips juga. Tengok. Ada satu lagi tu nampak dia warna orangey sikit tapi habis pula. So for this eyeshadow palette I ambil something like combination of pinkish and bronzy punya. So boleh buat dua look lah. Okay. dua look.
Ya. Dua look. Satu look adalah look Baik sikit. look baik dengan look bad sikit. Total RM130. Ni berapa? Ya, untuk yang ni saya cakap. Yang ni berapa? Time Korea. Ni 125. Ni sekian 10,000. Ni ada 10%. 10%? RM10,000. RM10,000. Sephora ni tak adalah cheap sangat pun. Dia 42 lah kat sini. Beza sikit je dengan Malaysia. Kalau tak, tapi beza sikit kalau dengan Watson. Tapi kalau dengan TikTok online banyak. online 40 je dapat. Dan kacik sedang minum Beetroot apple juice. Tapi ginger dia kuat. kacik sedang menjaga kesihatan sekarang. Betul menjaga. Sebab Satu trip tu satu driver dia. okay. Selalunya orang datang sini berapa hari? Kita sampai ke hotel. Mana sea view-nya? Kita orang ambil sea view. Tapi yang aku nampak sekarang ni garden. Hai. Nyatu ke sea view dia? Tu. Macam tu je sea view dia. Ni macam more to garden view je. Boleh tak? Boleh tak kita double check? Room boleh tak kan? Walaupun tengah ramai-ramai kat bawah tu. Can we check? Sebab kita memang memilih untuk ambil ocean view. Cuma apa setuju tak? It's more like Dah tak ambil phone saya macam ni. more like garden view. Sebab I did the ocean view. Betul? Tak, ni macam ni. Kan tanya daripada depan je, cik. Kita beratur untuk check balik bilik kita adalah ocean view ataupun garden view. So beratur, antrinya sangat panjang. Tapi cantik lah. Dia punya reception sangat besar. Receptionist ni pun bagus. Cuma tadi kita orang terlupa nak tanya bilik yang kita orang ambil tu. Sebenarnya macam bila dah letak tu fikirkan macam you will give apa yang kita nak lah. Sebab ada beza harga kan. Tapi bila dah dapat and I tengok macam banyak garden lagi daripada pantai. So kita kena double check lah bilik tu bilik supaya dia berbaloi dengan apa yang kita bayar. Begitu.